Salam sejahtera, saya Zazazila, wartawan Cilik Jurnal Hub TV. Bersama kita pada hari ini, Puan Nordiana binti Isman, pensyarah kanan Pusat Pengajian Kejururawatan, Universiti Teknologi Mara, UiTM, Cawangan Puncak Alam Selangor. Apa khabar, Puan? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke SMK Jenang Sungkai. Terima kasih. Boleh Puan nyatakan secara ringkas latar belakang pendidikan dan bidang tugas Puan di UiTM Cawangan Puncak Alam Selangor? Okey, terima kasih atas soalan, Zai. So, sebenarnya saya asalnya adalah seorang jururawat. Bertugas di lapangan klinikal di hospital. Tapi sekarang ni saya bertindak sebagai seorang pensyarah yang mana saya mengajar pelajar-pelajar jururawat dari peringkat ijazah ke peringkat sarjana. Apakah objektif utama program kesedaran kesihatan wanita, sihat remaja, yakin diri diadakan di RPS Jenang hari ini? Okey, sebenarnya program ini merupakan salah satu usaha kami lah di pusat pengajian di fakulti untuk turun berjumpa dengan kanak-kanak yang kita kata dalam golongan remaja dan dalam kelompok lapisan wanita juga, untuk kita bagi pengetahuan, kita bagi pendedahan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan wanita. Boleh Puan nyatakan cabaran paling besar yang dihadapi dalam menerapkan kesedaran kesihatan kepada wanita dan remaja di pribumi di Malaysia? Okey. So kalau Zai nak tahu, sebenarnya bukan hanya dalam kelompok remaja pribumi tau. Sebenarnya dalam kelompok remaja yang biasa pun kita ada kekangan, kebanyakannya berkaitan dengan tanggapan mereka lah. Kadang-kadang kita punya masyarakat ni bila sakit baru kita akan ada kesedaran untuk dapatkan rawatan. Tapi untuk pergi sendiri hadir ke klinik untuk saringan tu amat sukar. That's why kita sepatutnya kita di peringkat kesihatan, di peringkat kementerian, di akademik, kita cuba lakukan usaha-usaha macam ni supaya kita dapat menyelusur ke kelompok-kelompok yang boleh dikatakan agak terpinggir lah. Jika Tuan diberi peluang bercakap dengan semua murid di Malaysia selama 1 minit, apakah mesej yang ingin Puan nyatakan kepada mereka? Okey. Daripada sudut pandangan saya sendiri, anak-anak sebenarnya merupakan generasi masa hadapan dan kesihatan amat penting. So, anak-anak jangan takut, sentiasa cuba berusaha untuk mengenali diri, tahu apa yang berlaku ke atas diri kita sendiri, perkembangan, ambil peluang untuk kita meningkatkan potensi, prestasi diri supaya kita boleh jadi manusia yang berguna bukan hanya kepada bangsa, kepada negara dan boleh menyumbang ke arah pembangunan negara insya-Allah satu masa nanti. Boleh Puan berikan sedikit kata-kata motivasi kepada anak-anak SMK Jenang? Okey, sebenarnya saya sangat teruja melihat semangat anak-anak SMK Jenang ni. Dan saya rasa mereka sangat-sangat bermotivasi terutama dalam aktiviti kita yang kita anjurkan pada hari ni. Dan saya rasa motivasi tu perlu dikekalkan sebab sebagai golongan daripada kelompok pribumi ni, mereka amat diperlukan supaya satu masa nanti mereka boleh menyumbang bukan hanya kepada kelompok pribumi sendiri tetapi juga kepada masyarakat Malaysia. Amin. Terima kasih Puan kerana sudi berbual. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama, Zai.